acara majlis dia bertukar profession pula gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan. Yang berhormat Datuk Azmi Shah bin Zainal Abidin, Penasihat Undang-Undang Negeri. Yang berhormat Datuk Muhammad Zaki bin Mahyudin, Pegawai Kewangan Negeri. Yang berbahagia Datuk Ahmad Sabri bin Muhammad, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Negeri Perak, merangkap Presiden Persatuan Pegawai Integriti Bertauliah Malaysia, Ketua-Ketua Jabatan dan Pejabat Awam Negeri, Datuk Seri, Datuk Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin serta kasih sayangnya juga kita bersama-sama diberi peluang sihat tubuh badan untuk datang berhimpun pada pagi ini sempena dengan Konvensyen Integriti dan Anti Rasuah Negeri Perak Sejahtera 2026 yang digandingkan dengan Majlis Peluncuran Program Keep Malaysia Clean atau KMC peringkat Negeri Perak. Penganjuran serentak dua program ini membawa satu isyarat yang halus tetapi sangat penting kepada kita semua, bahawa integriti dan kebersihan tidak terpisah dari segi kepentingannya. Kedua-duanya adalah cerminan kepada cara kita berfikir dan membuat keputusan dalam memikul amanah yang sangat besar ini. Dalam dunia hari ini, kepercayaan tidak lagi diberi secara otomatik. Ianya dinilai, diperhatikan dan juga diuji. Ia tidak dinilai melalui slogan semata-mata, tetapi melalui tingkah laku, sistem dan tindakan seharian. Justru integriti bukan lagi isu pinggiran. Ia adalah ukuran sebenar kewibawaan pentadbiran dan juga kepimpinan. Dalam keputusan sempena Wacana Eksekutif 2026 yang telah saya sampaikan pada minggu lepas, saya turut tekankan bahawa integriti dan keterusan mesti menjadi standard mutlak pentadbiran kita, kerana ia adalah pertahanan paling hadapan dalam perkhidmatan awam. Rakyat Negeri Perak amat bersyukur kerana kita bernaung di bawah payung pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, yang sentiasa konsisten mengingatkan bahawa integriti merupakan asas kesejahteraan negara dan kekuatan sesebuah tamadun. Dalam Kitab Baginda sempena sambutan Bulan Integriti Nasional pada 5 November yang lalu di Dewan yang sama ini, Tuanku menzahirkan kebimbangan terhadap jurang yang semakin ketara antara niat yang dilakap dalam plan dan dasar dengan realiti amalan yang berlaku di lapangan. Baginda mengingatkan bahawa apabila manusia mula kehilangan kompas nilai,
terperangkap dalam kegairahan terhadap kedudukan, harta dan kuasa, maka amanah menjadi mudah untuk dikompromi, bukan kerana tidak tahu apa yang salah, tetapi kerana terlalu biasa membenarkan. Ingatan tuanku itu sewajarnya mengesankan kita, kerana sejarah selalu mengajar kita bahawa kejatuhan bukan selalu bermula dengan musuh dari luar, tetapi sering berpunca daripada pengkhianatan amanah dari dalam. Apabila integriti terhakis sedikit demi sedikit, kekuasaan akhirnya menjadi rapuh tanpa disedari. Maka titah paduka Seri Tuanku itu wajar kita renungi bersama, bukan sebagai teguran kepada orang lain, tetapi sebagai cermin untuk diri kita sendiri, khususnya bagi mereka yang diberi kepercayaan, diberi jawatan dan juga kuasa untuk membuat keputusan. Hakikatnya, integriti tidak terbina melalui arahan semata-mata. Ia tumbuh melalui pendidikan, dipelihara oleh sistem, dan lebih penting diterjemah melalui teladan kepimpinan. Apabila integriti terpelihara, kepercayaan akan terbina. Namun apabila integriti mula dikompromi, walaupun dalam perkara kecil, maka kepercayaan akan turut terhakis, dan tanpa kepercayaan segala kejayaan pembangunan akan terasa kosong maknanya. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, pembangunan sosial ekonomi sesebuah negeri bukan hanya berkisar soal angka KDNK atau bangunan yang tersegar. Integriti adalah roh kepada kemajuan. Tanpanya, hasil pembangunan mudah bocor dan keyakinan rakyat serta pelabur sukar dipertahankan. Pelabur hanya akan datang apabila mereka yakin sistem kita adil dan terus. Rakyat hanya percaya apabila mereka melihat bantuan sampai kepada yang berhak, dan keadilan sosial hanya wujud apabila peluang diberi berdasarkan kelayakan, bukan hubungan atau pengaruh. Atas kesedaran inilah Kerajaan Negeri Perak meletakkan integriti dan tadbir urus baik sebagai tunjang Pelan Perak Sejahtera 2030. Ia bukan menjadi penghias dasar, tetapi sebagai standard kerja. Dalam hal ini, saya amat berterima kasih di atas kerjasama yang dijalin bersama SPRM Negeri Perak. Saya mahu melihat agar kerjasama dengan SPRM ini diperkukuh, pelaksanaan strategi anti rasuah organisasi diperkemas, pendigitalan perkhidmatan dipercepat, dan proses perolehan dituntut untuk lebih terus serta beraccountability. Sebagai kesinambungan, program Darul Ridwan Integrity Champion atau PRIC diteruskan bagi memastikan nilai integriti tidak berhenti pada slogan sahaja, tetapi meresap dalam cara berfikir, cara bekerja, dan cara kita membuat keputusan. Dalam masa yang sama, integriti juga perlu dizahirkan dalam perkara yang paling hampir dengan kehidupan seharian rakyat. Di sinilah program Keep Malaysia Clean, KMC, membawa makna yang lebih mendalam. Kebersihan bukan isu remeh. Ia sering menjadi gambaran awal tentang disiplin, rasa tanggungjawab, dan kejujuran terhadap ruang bersama. Cara kita menjaga persekitaran sering mencerminkan cara kita menjaga amanah yang lebih besar. KMC yang berteraskan nilai murni, masyarakat murni, dan alam murni mengajak semua pihak
individu, keluarga, sekolah, komuniti, sektor perniagaan dan agensi kerajaan untuk bersama-sama membina budaya yang berdisiplin dan bertanggungjawab, bukan kerana dipaksa tetapi kerana difahami dan juga dihayati. Kerajaan Negeri Perak menyambut baik pelaksanaan KMC dan komite untuk memastikan ia digerakkan secara inklusif, berfokus dan berkesan melalui kerjasama pelbagai pihak, termasuk peranan penting media dalam membentuk kesedaran. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan, kesimpulannya, integriti dan kebersihan saling melengkapi dalam membentuk masyarakat yang beramanah dan berdisiplin. Kedua-duanya menuntut konsistensi, kepimpinan melalui teladan dan keberanian untuk membetulkan yang salah dengan hikmah. Saya amat berharap konvensyen ini dan pelaksanaan program KMC akan menjadi titik tolak untuk kita terus mengukuhkan kepercayaan rakyat, bukan melalui kata-kata yang indah, tetapi melalui tindakan yang konsisten dan boleh dirasai rakyat di luar sana. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat. Marilah kita memohon doa agar Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita, memelihara keikhlasan dalam setiap amanah yang kita pikul, serta menguatkan tekad untuk terus berpegang kepada kebenaran dan juga kejujuran. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Konvensyen Integriti dan Anti Rasuah Negeri Perak Sejahtera 2026 serta pelaksanaan program Keep Malaysia Clean peringkat Negeri Perak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala penghargaan, terima kasih Yang Muhammad Datuk Seri di atas ucap tama yang sungguh bermakna sebentar tadi. Dan Yang Muhammad Datuk Seri dimohon untuk terus kekal